Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertama. Kisah tiga pemuda di dalam gua. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, dahulu ada 3 orang daripada umat sebelum kalian berjalan bersama. Kemudian mereka menjumpai sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh. Lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba sebongkah batu yang besar dari atas bukit jatuh dan menutupi gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang daripada mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu semua daripada bencana ini melainkan bila kamu semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan. Maka salah seorang daripada mereka mula berdoa, Ya Allah, aku dahulu mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Aku selalu mendahulukan mereka minum susu kepada mereka berdua sebelum memberikannya kepada keluargaku. Pada suatu hari aku terlambat pulang daripada mencari kayu api dan aku mendapati mereka berdua iaitu ibu bapa telah tidur. Aku terus memerah susu untuk mereka berdua minum. Mereka berdua telah tidur tetapi aku tidak mahu mengganggu tidur mereka. Namun pada masa sama aku juga tidak mahu mendahulukan susu tersebut kepada keluarga aku, termasuklah kepada anak aku, sebelum aku memberi minum kepada ibu bapa. Maka aku pun menunggu mereka terjaga hingga terbit fajar. Barulah mereka berdua bangun sementara anak-anakku menangis kerana inginkan susu sehingga mengelilingi kakiku. Setelah mereka bangun, aku berikan mereka berdua, ibu bapaku, minum susu itu. Ya Allah, jika aku berbuat begitu kerana mengharapkan wajahmu, maka gerakkanlah batu yang menutupi gua ini untuk kami. Maka bergeraklah sedikit batu itu, tetapi mereka belum boleh keluar dari gua tersebut. Kemudian seorang yang lain berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai sepupu wanita yang sangat aku cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, aku sangat mencintai sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang wanita. Aku ingin berzina dengannya tetapi dia menolak. Beberapa tahun kemudian sepupuku ini diterpa kesusahan sehingga terpaksa datang kepadaku dan aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia mahu berzina denganku. Maka dia pun terpaksa bersetuju. Ketika aku sudah menguasainya, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu melakukannya kecuali dengan cara yang halal selepas menikah. Maka aku meninggalkannya, sedangkan dia ialah wanita yang sangat aku cintai dan aku memberikan sahaja dinar yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku berbuat sedemikian kerana mengharapkan wajahmu, maka berikanlah kami jalan keluar daripada apa yang kami hadapi ini. Maka bergeraklah batu itu, tetapi mereka masih belum boleh keluar daripada gua tersebut. Lalu orang yang ketiga pun berdoa, Ya Allah, aku dahulu mengupah beberapa orang pekerja dan kesemuanya aku bayar gaji dengan sempurna kecuali seorang yang pergi meninggalkan aku dan tidak mengambil gajinya terlebih dahulu. Lalu gajinya itu aku kembangkan sebagai modal perniagaan sehingga menjadi banyak hasilnya. Selepas beberapa tempoh waktu, dia datang kepada aku dan berkata, Wahai hamba Allah, berikanlah gaji aku yang dahulu itu.
Aku berkata, semua yang kamu lihat itu termasuk unta, kambing maupun budak yang mengembalanya itu adalah gajimu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mahu mempermainkanmu. Lalu aku menjawab, aku tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil kesemuanya tanpa meninggalkan apapun. Ya Allah, jika aku melakukannya kerana mengharapkan wajahmu, maka berikanlah kami jalan keluar daripada apa yang kami hadapi ini. Batu itu kemudian bergerak dan mereka keluar daripada gua tersebut dan meneruskan perjalanan. Riwayat Al-Bukhari nombor 3465. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Boleh jadi kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi asbab pertolongan Allah saat kita kesusahan di masa hadapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.